Keluarga juga mahu kerajaan meneruskan siasatan kerana bukti DNA masih ada. Ada kes di Amerika Syarikat di mana DNA daripada 50 tahun dahulu digunakan untuk mengubah keputusan kes jenayah. Kenapa pula dalam kes Faris ini tidak digunakan bahan-bahan ini? Kita dah tahu apakah jawapan kerajaan dan menteri. Alasan bertimbun. Sejak 2013 telah berlaku 4 perubahan kerajaan. Bukan Saifuddin Nasution Ismail yang membuat keputusan-keputusan pada tahun 2013. Masa itu Menteri Dalam Negeri ialah Zahid Hamidi. Dan selepas itu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Ketua Polis pun dah banyak kali berubah. Walaupun orang lama tidak berkuasa lagi, kerajaan Malaysia masih bertanggungjawab. Tidak kisah siapakah menteri dahulu. Selepas laporan Coroner 2016 berlaku the slowdown of action selama 10 tahun. Kini Wan Abdul Rahman berumur 80 tahun dan isterinya Ruhani 70 tahun. Stamina mereka level lain. Mereka tak pernah back down.